Hai, saya percaya ramai peminat berbasikal di sana sudah lama tak masuk event cycling kan? Apa kata kita masuk pada 14 September 2025 ni bersama-sama sama ada 60 ataupun 140 km dan saya akan berikan 10 spot percuma. Jadi, siapa cepat dia dapat. Caranya mudah, anda pergi ke website Johor Cycling Series dan anda tekan pada butang registration, kemudian anda tekan pada other payment method dan anda tekan pada butang voucher code. Dalam voucher code ni, saya akan tunjukkan 10 kod. Jadi siapa cepat dia dapat. Jadi anda boleh mencuba beberapa kod yang dipaparkan ini. Jadi jika kod ini tidak valid, bermaksud mungkin ada peserta yang telah memasukkan kod ini dan mengaktifkannya. Jadi anda kena cuba lagi kod yang lain sehinggalah berjaya. Jika semua 10 kod ini tidak valid, bermaksud ianya telah dipenuhi ataupun diaktifkan oleh 10 peserta yang lain. Dan jika anda berjaya masukkan salah satu kod ni, anda boleh memasukkan butiran anda. Jadi pesanan saya, tolonglah aktifkan satu kod seorang peserta saja dan kemudian berilah peluang kepada peserta yang lain. Dan jika anda berjaya, saya minta pertolongan, sila berikan komen anda di ruangan YouTube ini. Katakan anda telah berjaya mengaktifkan kod dan moga kita dapat berjumpa pada 14 September ni di Iskandar Puteri Johor. Apa lagi? Masukkan kod ini secepat mungkin. Saya ucapkan semoga berjaya. Jika anda tidak berjaya pun, anda boleh mendaftar sendiri di laman web ini. Okey, sekian saja. All the best.